kamu faham ke baik GST? General Services Tax. You tax everybody. Saya nak pergi faham. Kerana kadang-kadang rakan-rakan pembangkang mereka, oh GST lebih baik. Ni, fahamlah ekonomi sikit. GST ni maknanya broad based tax. Faham tak? Cukai semua. Walaupun rendah. Cukai gula, cukai tepung, cukai makan. Semua. Rakyat semua kena bayar. Itu GST. Tanya saya, itu sistem baik. Senang. Cukai semua. Tapi saya tanya, nelayan, pekebun kecil, pekerja peringkat bawah, tukang cuci jalan, nak kena cukai juga ke? Jadi sebab itu kita kata, belum sedia GST ni. Kalau besok ekonomi kita dah meningkat, gaji minimal semua 4,000 ke atas, cukailah GST pun. Sekarang ini belum. Kadang di Parlimen Pembangkang ni kena bagi kursus sikit. Boleh Menteri Besar bagi atur kursus sikit. Dia nak sedap gitu. SST tak bagus. GST. Kamu faham ke baik GST? General Services Tax. You tax everybody. Walaupun kohortnya dia efisien. Bagi tanya Kementerian Kewangan, Ekonomi, KSU Ekonomi ada, KSP ada. Itu lebih baik, lebih mudah. Tak payah pening-pening kepala nak itu. Senang aja. 6% semua bayar. Tapi saya nak tanya, kalau 6% semua kena bayar. Mengapa orang miskin kena bayar? Mengapa orang menganggur pergi makan kena bayar? Jadi, saya minta faham tangguh. Ni juga nak jadi bahan politik. Tak ada arah sekarang ni. Tak ada benda nak kutuk-kutuk itu.